نلبي المسير. Sejarah kita boleh tengok pada zaman Nabi ni ada beberapa sahabat yang Nabi panggil qari. Antaranya Abu Musa al-Asy'ari dan ramai lagi. Abu Musa al-Asy'ari ni Nabi puji bacaan dia. Nabi puji kerana Nabi kata suara itu seperti suara Nabi Daud. Dan kita tengok pada zaman tabi'i juga ada beberapa qari yang masyhur. Jadi oleh kerana ilmu taranum ini dia bersifat simai ataupun mendengar ataupun pendengaran. Jadi secara jumhurnya qurra bersepakat tidak tahu secara sanadnya bagaimana bacaan Rasulullah. Tetapi pada zaman keagungan Islam, di situ berkembang pesatnya ilmu-ilmu Islam dan mempunyai banyak aliran ataupun mazhab. Begitu juga dengan ilmu taranum. Dia mempunyai banyak aliran pada masa itu. Adanya yang dipopularkan oleh ulama daripada Mesir, ada ulama daripada Hijaz, ada ulama daripada Iran dan sebagainya. Tapi yang mana sekarang paling masyhur adalah bacaan daripada qari-qari Mesir. Dalam taranum ada 7 lagu asas, iaitu Bayati, Nahwan, Ras, Hijaz, Sika, Jiharka dan juga Saba. Dia ada beberapa lagi lah cabang dia, antaranya Kurdi, Husaini, Ajam dan sebagainya. Tapi 7 ini adalah lagu yang asas.